Yang ni Sony PSP 25. Yang ni ada 59. Kat sini PlayStation, tapi kat sini korang tengok 300 lebih. Yang ni hanya ada 20 saja. So korang nak yang mana? Biasanya orang suka main PlayStation tau. Korang boleh ambil yang ANS13 ni. Walaupun murah, bajet, ada ergonomic design sama. Ergonomic design yang ni macam gini. Yang ni ergonomic design dia lagi melengkung macam itu. And then bateri pun 3500 mAh sama. Screen pun sama, 4 inci punya. Controller lebih kurang sama, tak ada RGB light. And then yang paling best kat sini ada dia punya game pun agak banyak. Dan yang paling best dia punya PS tadi tu, PSP dan PlayStation yang ada 300 lebih guys. Kita masuk lagi ke dalam. Korang tengok guys tu. Ni korang boleh baca sendiri betapa banyak game yang ada untuk PlayStation 1. Banyak guys. Banyak. Memang best lah. Ini semua boleh main guys. 300 lebih guys. PlayStation 1 sahaja. Fighting, bola, lumba, Crash Bandicoot, Dragon Ball. Banyak. Korang boleh explore sendiri. Ini baru PlayStation guys. Nampak? Aku scroll pun tak habis lagi. Punya banyak tu. Okay, banyak guys. Dia punya PSP ada 59. Banyak kat nampak? Kita masuk dalam. Memang padu guys. So korang komen, korang nak aku main game yang mana? Untuk ANS13 saja aku tak habis nak review. Memang banyak gila. Aku suggest korang ambil yang ni. Untuk PlayStation memang puas hati. Memang best.